Penyanyi rap tempatan Wee Meng-chi atau Namawi yang kini direman bagi membantu siasatan kes kematian seorang pempengaruh wanita warga Taiwan dipercayai mempunyai hubungan istimewa dengan mangsa. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Merces berkata, siasatan mendapati Namawi telah bersama wanita itu sejak dari luar negara sehingga kedua-duanya berada di negara ini. Memetik bernama, beliau memaklumkan setakat ini siasatan mendapati Namawi memang mempunyai hubungan istimewa dengan mangsa Syekh Yun Sin, 33 tahun. Pihaknya juga telah merakam keterangan semua individu yang terlibat dalam kes itu dan setakat ini masih menunggu laporan penuh bedah siasat serta laporan toksikologi mangsa yang dijangka mengambil sedikit masa. Fadil berkata mayat wanita itu juga masih belum dituntut oleh keluarganya. Dedah beliau, ada individu cuba menuntut mayat itu tetapi pihaknya tidak membenarkan kerana tiada keizinan dan polis meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat tentang keluarga mangsa untuk tampil bagi membantu siasatan. Media sebelum ini melaporkan penyanyi rap berkenaan dibenarkan disambung reman 3 hari hingga Khamis ini sehingga reman pada 5 November lepas berakhir semalam. Yun Shin ditemukan mati di dalam tap mandi di bilik air di sebuah hotel di Jalan Conley pada 22 Oktober. Kes itu yang pada awalnya diklasifikasikan sebagai kematian mengejut SDR kini disiasat semula sebagai kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Namawi dipercayai merupakan individu terakhir yang dilihat bersama mangsa.